Cheng Chong ada berucap pada masa itu dan saya lihatlah ucapan beliau kan. Dia kata, semangat reformasi mati dalam PH. Lee beri bayangan akan sertai bersama. Anggota Parlimen PKR Lee Cheng Chong meluahkan kecaman penuh kecewaan terhadap kegagalan PH yang didakwa gagal mempertahankan semangat reformasi sambil memberi bayangan bahawa parti bersama mungkin menjadi gagasan baru bagi cita-cita berkenaan. Menyampaikan pemikirannya mengenai perkara itu menerusi hantaran di media sosial malam tadi, Lee turut berkongsi beberapa keping gambar dia menghadapi majlis penghargaan sukarelawan. Roh perubahan yang lahir daripada perjuangan rakyat lebih 2 dekad lalu kini semakin nazak. Ia sedang dicekik oleh kuasa yang terlalu dicekik oleh mereka yang terlalu selesa dengan kuasa sehingga sanggup mengorbankan cita-cita reformasi demi kepentingan politik jangka pendek. Dan saya nampak benda ni kan, terlalu selesa dengan kuasa dan terlalu bongkak dan angkuh dengan kuasa, terutama daripada kalangan AMK tuan-tuan. AMK dia punya statement tu saya tengok kan, saya tengok budak-budak ni umur 30-an. Umur katalah paling tua 35 tahun kan. 35 tahun. Kalau dia usia 35 tahun, bermakna dia lahir tahun 1991. 1991, kalau 98 umur dia baru 7 tahun, dia baru masuk jahat tu tuan-tuan. Dia tak tahu apa-apa pun tentang politik, tentang dunia pun dia tak tahu. Tapi hari ini inilah orang yang terpaling kononnya nak membela. Tapi saya tertarik lah. Adakah mereka akan jadi terpaling untuk nak membela kerajaan ini kalau sekiranya kerajaan ini tumbang? Maksudnya PKR, PH ni tumbang. Saya nak tengoklah muka-muka tu nanti. Tapi tak apa. So, saya nak bawa lah. So, Cheng Chong kata inilah dia orang yang terlalu apa orang kata? Selesa dengan kuasa. Selesa satu hal, tapi bongkak dengan kuasa itu satu hal. Dan saya juga dengar Cheng Chong kata itu kan. Dia kata, kalau sekiranya PKR rasa, dia tak cakap macam tu exactly lah, tapi saya punya ayat lah. Kalau PKR rasa merah mata tengok saya ada dekat program bersama ni, tak payah ada hantar surat amaran, tak payah, no need. Pecat je saya. Kan? Pecat je saya, dia kata. Dia cabar PKR pecat. Tapi sampai sekarang, PKR tak pecat. Tetapi dia layan Cheng Chong, dia layan Wong Chen macam pembangkang. Dia tak bagi peruntukan, dia tarik peruntukan. Sebab apa? Yang penting kau jilat. Kau jilat Anwar Ibrahim, kau akan dapat peruntukan. Walaupun kau pembangkang, walaupun kau pernah jadi ahli bersatu, tak apa, kau jilat, kau akan dapat peruntukan. The moment kau kritik Anwar Ibrahim, walaupun kau satu tim, walaupun kau satu pasukan, engkau akan kena pijak, engkau akan kena ludah, kau akan kena lanyak, kau akan kena dapat surat amaran. Hadaplah semua. Itulah PKR sekarang tuan-tuan. Tapi kita kena ingat bahawa kita kena ingat satu perkara, bahawa orang yang ikhlas dalam berjuang dan ikhlas dalam persahabatan ini, dia tahu dia boleh menerima kritikan kerana dia tahu sahabat yang baik adalah sahabat yang mengkritik. Kalau tidak, dia jadi macam The Empress Cloth lah. Tuan-tuan tahu cerita The Empress Cloth ni. Seorang raja ni nak sangat jadi mempunyai baju yang paling hebat. Dia kena tipu oleh 2 orang. Dia macam kalau ikutkan macam Jolo lah. Jolo kalau tipu Najib, dan juga Farhash dengan Ramanan lah tipu Anwar Ibrahim kan. Apa yang berlaku kan? Dia datang 2 orang, dia kata kami ni pembuat baju yang paling hebat. Kami boleh buat baju kau cantik, tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia orang 2 ni penipu, tak reti nak buat baju. So tak siap lah baju. Jadi raja datang, mana baju better nak tengok ni. Dah siap tuanku, padahal baju tak ada. Dia pun pakaikan. Bogel sebenarnya. Raja pun, cantik tak? Dia tanya pada pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar dia semua tahu. Lah, berbogel ke rupanya. Tapi sebab nak menjilat, tuan-tuan, nak menjilat punya kerja, maka dia kata, terbaik tuanku. Cantik, tak pernah ni, terbaik ni. Hebat ni. Raja pun bangga lah. Kepak lah sikit kan. Bila kepak, dia pun berjalan. Bila dia berjalan dekat luar, orang nampaklah dia tak pakai baju. Rupanya dia berbogel. Semua orang ketawakan dia. Jadi dia marahlah dengan pembesar-pembesar. Tadi kau kata lawa, kenapa dia orang gelakkan aku? Sekarang dia jadi Empress Cloth lah tuan-tuan. Itulah cerita Empress Cloth. Pakaian raja yang mana kerana pembodik yang ada di sekeliling. Macamlah MK tu kan. Sehingga Perdana Menteri tak nampak yang sebenarnya dia dah berbogel lah sekarang tuan-tuan. Dia masih berceramah macam dia powerful gila. Macam dia tak ada apa berlaku.
Dan dia masih lagi in denial state. Dan denial state dia ini akhirnya hari ini disedarkan oleh kenyataan daripada siapa tuan-tuan? Inilah dia, Zahid Hamidi. Mari kita dengar kenyataan daripada Zahid Hamidi. Sekejap yang sedang berkhidmat sebagai menteri penuh, dan begitu juga terdapat menteri yang sedang berkhidmat sebagai menteri penuh, dan begitu juga terdapat 7 orang menteri dan timbalan-timbalan menteri. Sebab kita adalah parti yang mempunyai pengalaman pentadbiran yang baik. Itu sebabnya kita berprestasi tinggi. Kita tak sebut pun lain-lain kementerian, lain-lain menteri daripada parti lain tak sebut. Kita sebut tentang diri kita. InsyaAllah kita lakukan yang terbaik. Sebab Yang Berhormat PM telah bagi amaran, siapa-siapa sebut menteri lain ataupun kementerian lain, sila letak jawatan. Itu arahan dia. Tapi saya jawab tadi, tak payah suruh letak jawatan. Sebab yang melantik menteri ini Perdana Menteri. Kalau dia tak suka, pecat je lah. Tapi takkan sampai hati nak pecat. Kami semua bekerja dengan kuat, bekerja dengan cukup berjaya. Dia kata, apa masalah? Pecat je lah. Tuan-tuan you see in denial pecat je lah. Bukan dia in denial, Anwar Ibrahim in denial. Tak tuan-tuan, musuh ni dia bukan ular tu, bukan sekadar dah membelit dah, sekadar menjerut dah. Dan nak kepala dah, mulut ular tu dah buka dah, nak masuk dalam mulut dah ni. Masih lagi komen-komen saya baca kan. Inilah dia parti kecewa, inilah. Kau yang akan kena tuan-tuan. Kami ni tak ada masalah, kami ni pembangkang. Benda yang sama orang BN dulu, orang PAS dulu pernah kata pada saya waktu saya masuk dalam PKR. Kau ni tak ada apa, kau ni akan hancur, parti kau akan ni, Anwar tak akan jadi Perdana Menteri. Anwar dah jadi Perdana Menteri. Kau ingat kami tak boleh buat benda yang sama ke? Tuan-tuan kena ingat kan. Dulu pasukan yang menaikkan Anwar Ibrahim semua dah keluar dan ada berada dalam bersama. Jangan ingat, jangan lupa tu. Termasuk saya, termasuk Rafizi, termasuk Nik Nazmi. Kau percayalah tuan-tuan, Negeri Sembilan ni kau ingat boleh menang ke? Tok Min tu macam mana tadi ada saya baca satu artikel kan, dia kata bahawa Tok Min ni bukan lari dari Sikamat, dia kembali kepada Linggi. Kerana Linggi ni daripada tahun 67 kalah je. Sekarang ni Tok Min akan kembali ke Linggi untuk mengambil alih Linggi. Tak. Tok Min dihantar ke Linggi untuk bunuh karier politik dia. Sebab PH nak letak orang lain sebagai menteri besar. PH anggap Tok Min ni adalah beban kerana isu perlembagaan tempoh hari. Itu je. Kalau dia letak Tok Min di Sikamat, dia orang takut kalau Tok Min menang, akhirnya dia tak boleh bentuk kerajaan. Dia orang tahu dia orang tak akan boleh bentuk kerajaan. Lepas ini rancangan Negeri Sembilan adalah gabung balik dengan BN. Tapi sekarang dah nampak jelas BN tak nak gabung dah dengan PH. Bila last minute BN pergi bincang dengan PN, bincang dengan PAS, dan PAS akan menang lepas ini. Nak bentuk kerajaan Negeri Sembilan perlu 19 kursi je. Siapa jadi mentera besar doesn't matter lah, tak kisahlah tu. Kajian, ada satu kajian mendapati baru-baru ni ada satu badan membuat kajian mendapati bahawa di Negeri Sembilan Tok Min dianggap sebagai buat kerja bagus. Memang Tok Min Aminuddin without doubts dilihat sebagai buat kerja bagus. Tetapi itu pull factor tu, maksudnya faktor penarikan buat kerja bagus tu tak cukup kuat berbanding dengan push factor yang tak nak PKR, tak nak PH, tak nak DAP, tak nak Anwar Ibrahim. Itu lebih kuat tuan-tuan. So bila pull factor tak sekuat push factor, dia tak lagi ke mana. Dan Anwar Musa kata, dia berceramah, kerajaan akan bertukar. Tak perlu undi PH untuk negeri sehaluan dengan pusat, kata Anwar. Betul lah, ini ujar saya itu. Dekat negeri Johor, tak perlu nak undi PH pun, undi BN pun akan sehaluan dengan pusat pun, sebab BN sekarang di pusat. Kempen menggesa pengundi memilih Pakatan Harapan atas alasan kerajaan negeri perlu sehaluan dengan kerajaan persekutuan tidak relevan, kata Anwar Musa.
Dalam kenyataan ringkas di Facebook, Anwar berkata, kempen sedemikian tidak lagi punya asas sekukuh memandangkan BN kini juga berada di dalam kerajaan persekutuan. Tak, I mean, that's the logic lah tuan-tuan. So, sebab itu saya kata, dan saya dah ulang banyak kali. PH nak jual apa lepas ni? PH nak jual apa? Apa modal PH nak jual? Reformasi lagi? Nak cerita tangkap penyakau lagi? Nak tangkap sakau siapa? Kau jadi kerajaan, tangkap je lah yang cerita penyakau tu. Kenapa? Tangkap je lah. Kan?